Saya terjebak dengan rokok dan vape ni pasal kawan-kawan lah. Okey, kembali lagi bersama kami dalam podcast kami hari ini. Kami akan membahaskan mengenai isu yang dianggap remeh, tetapi persoalannya, adakah ia betul-betul remeh? Jadi, kita bawakan podcast kita pada hari ini yang bertajuk Sekali Cuba, Susah Lepas, Kisah Sebenar Ketagihan Nikotin. Okey, jadi di sini saya bawakan bersama seorang individu yang pernah terjebak dalam ketagihan rokok ni. Boleh perkenalkan diri? Baiklah, nama saya Muhammad Syafiq Aswad bin Hamzah dan hari ini saya di sini untuk menceritakanlah tentang bagaimana saya boleh terjebak dalam gejala ketagihan nikotin ini. Okey, jadi kita mula dengan soalan yang paling basic lah. Jadi saya nak tanya macam ketagihan ni dia selalunya dia tak bermula dengan adanya niat lah, tapi dia bermula dengan dia macam sekali cuba je. Jadi saya nak tanya awak lah, macam mana awak boleh terjebak dengan rokok ni? Kalau ikut pengalaman saya sendiri, saya terjebak dengan rokok dan vape ni pasal kawan-kawan lah. Kawan-kawan macam kawan-kawan suruh cubalah sekali semua bagi. Jadi bila lama-lama tu dia jadi terpengaruh dengan kawan lah gitu. Lepas tu dia membawa kepada ketagihan tu sendiri. Jadi aku nak tanyalah macam mana kau boleh sedar yang kau ni suka ketagih dengan rokok, dan aku nak tanya jugalah macam mana kenapa kau mau berhenti merokok ni? Yang paling jelasnya bila waktu tak ada rokok tu rasa gelisah, sangat-sangat gelisah, rasa macam ada benda yang tak mencukupi dalam hidup. Lepas tu cepat ngantuk dan rasa tidak tenang. Jadi pada masa tu sedarlah yang bahawa ketagihan tu dah teruk sangat dah. Jadi kesedaran tu dapat bila kesihatan mula menurun lah. Sebagai contohnya dulu boleh kalau naik tangga tu tak adalah macam mengah sangat. Tapi sekarang kalau naik tangga waktu ketagihan tu, waktu naik tangga tu mengah dia lain macam. Rasa macam tak cukup nafas, rasa macam kurang sihat. Jadi pada masa itulah aku decide nak berhenti merokok.